Oi. Hello guys, so inilah dia bilik overhaul room yang kita orang dah adjust compare tu yang sebelum. Sebab apa? Sebab kita dah buat satu bilik untuk job controller dan team leader kat dalam ni. Tapi bukan cerita pasal tu. Cerita pasal hari ni kita ada sebuah lagi engine yang di overhaul. Model engine CCZ 2.0 daripada kereta Volkswagen EOS. Isu sebab apa? Sebab makan minyak hitam yang terlampau teruk. 500 km minyak hitam dia akan hilang 1 liter. So itu dah memang critical lah. So kita dah barai kainnya, kita dah removekan komponen, kita dah siap cuci. Cuma ada lagi sedikit nak touch-up cuci kat situ. Apa selalunya akan kita buat kalau overhaul? First thing memang gasket set semua kita tukar. Timing chain atau timing belt set kita akan tukar juga. And untuk model kereta macam ni memang aku sangat recommendkan kita tukar terus dengan piston yang baru sebab tak nak ada isu berulang. Bukan tak pernah cuba, kita pernah cuba dulu. Piston pakai yang sama, tukar piston ring, isu tu jadi balik. So daripada kita nak buat 2 kali 3 kali kerja, kita recommend terus tukar piston baru. And so far kita tukar piston baru tak pernah ada lagi isu datang balik makan minyak hitam tu. Aku akan belanja korang pula perjalanan enjin ni macam mana. Dah siap, nanti semua kita akan update dalam TikTok sekarang. Apa kata, jom kita dulu. Ciao.